أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأما بعد، اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا يا رب العالمين. Yang dikasihi dan dihormati Ustaz Fairuz sebagai imam satu di Masjid Al-I'tisam, barisan EJK, para asatizah, yakni alim ulama, ustaz-ustaz, guru-guru, bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat-sahabat, adik-adik dan anak-anak, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di kesempatan pada pagi ini kita dapat bertemu di ruang yang begitu indah. Kalau dulu saya datang tak berapa ada aircon, sekarang dah alhamdulillah. Dulu saya duduk di sini berhampiran lah, tinggal di Bukit Jelutong. Imam bermula pada tahun 2002 sehinggalah sekarang tak pencin-pencin lagi, masih menerus jawatan itu. Namun bila datang di sini sebagai jemaah biasa, tak disangkalah pula pada hari ini dipilih untuk menjadi ketua, moderator pada tuan-tuan, ataupun ketua ataupun dia panggil apa, nakib lah pada pagi ini, ketua pada tuan-tuan, untuk membicarakan satu slot anjuran Nadwah Al-I'tisam pada pagi ini. Katanya sampai ke tengah hari. Satu program yang baik, yang tidak mengenakan bayaran apa-apa, dibuka peluang pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk sama-sama kita mengikutinya. Jarang-jarang tuan-tuan kita ada program tak berbayar. Ini satu kita kata usaha menggalakkan kepada ahli qaryah ataupun jemaah yang turut hadir pada pagi ini untuk sama-sama kita menerokai ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita usaha, lagi tak rasa tak mampu dan tidak berapa tahu, lagi kita melangkah ke depan mencari ilmu, lagi rasa tak berapa tahu betapa luasnya ilmu Allah. Kalau nak diperhitungkan, rasa tidak akan habis, ya, tak akan habis luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kebiasaanlah pengalaman saya, baik ketika memberi kursus, ketika mengikuti kursus, memberi kursus, mengikuti dan sebagainya lah, program-program seperti ini, nadwah ke ataupun kelas yang disebut khususnya bila sebut tahsinul qiraah ataupun dipanggil memperelokkan bacaan,
dalam surah Al-Fatihah ataupun dalam Al-Quran tidak berapa ramai kaum lelaki yang mampu ikut, ya. Di sini alhamdulillah boleh tengok sebelah kiri lagi ramai, ya, daripada sebelah perempuan. Maksudnya sebelah kanan saya ramai lelaki. Ini satu apa? Dia panggil apa? Istilah mengatakan ramailah kaum ibu, kaum bapa, ya. Satu perkembangan. Satu perkembangan yang terbaik lah bagi saya. Saya boleh puji kerana tak berapa ramai orang kelas-kelas seperti tajwid ke, kelas memperelok bacaan ke, kelas memperelok solat ke. Biasanya kaum ibu yang lebih berminat dan banyak mengikutinya. Khususnya kita tengok dalam program-program yang dianjurkan oleh radio ke, TV ke, bila dibuka soalan tu tuan-tuan cuba dengar. Siapa yang banyak mempersoalkan soalan, ya? Banyak bertanya. Kaum ibu kan. Kalau dalam rumah dia banyak bertanya tu tak pelik lah. Itu sifat mereka, suka bertanya. Jadi bila mereka bertanya tu, tengok tuan-tuan, kalau slot tajwid. Sebab itu bila saya ditawarkan juga untuk mengajar tajwid di dalam radio IKIM bawah Mona Jasman, selain pada Hayatul Arabiyah, dia juga nak buka satu slot lagi, iaitu tajwid. Saya bagilah pandangan saya pada dia. Saya kata ramai lagi ulama, para asatizah, orang yang hafiz, orang yang alim, orang yang mengetahui ilmu agama ataupun lebih mengetahui tentang ilmu baik qiraat sab'ah ataupun qiraat 10, 10 mutawatirah ataupun qiraat syaz, yang mereka mengetahui semuanya itu. Saya kata elok dahulukan orang-orang ini daripada memilih saya. Bukan saya tak nak ke depan. Sebab apa? Bila ke depan tuan-tuan, kadang-kadang kesalahan kita lagi banyak, lagi timbul, ya. Lagi kita ke depan, lagi kita rasa kita tak tahu. Sama juga dalam kaedah mempelajari ilmu. Lagi kita banyak belajar, rasa lagi kurang. Sama juga belajar kaedah Quran pun, lagi banyak baca, lagi rasa tak tahu, rasa salah, rasa tak fasih. Jadi saya tak berani ke depan katanya. Saya mintalah buat sementara waktu. Satu hari besok kalau diperlukan juga, insya-Allah, ya. Jadi pada tuan-tuan sekalian, muslimin muslimat yang kasih sekalian, tanpa kita lengah masa lah. Sebenarnya bila dah lama dah datang sini, tak duduk ke depan. Jadi bila duduk depan ni banyak benda nak bercakap. Bila nak bercakap tuan-tuan, imam tengok daripada jauh, dia kata kita had ustaz bukan untuk cakap pelik-pelik, ya. Cakap pada hari ini berkenaan dengan apa tajuk yang telah ditetapkan, iaitu berkenaan dengan klinik Fatihah, ya, klinik Al-Fatihah. Baik tuan-tuan, kita terus ke tu promosi tu depan tu, dekat slide tu ada, ya. Kita fokus pada tajuk perbincangan kita pada pagi ini tuan-tuan, iaitu berkenaan dengan klinik Al-Fatihah. Kebiasaan tuan-tuan bila sebut klinik Al-Fatihah, ya, kalau segi bahasa lah, Al-Quran itu indah. Sebab itu ulama, para alim ulama, dalam apa jua pentakrifan mereka buat, mereka akan balik kepada bahasa, ya, takrif sudut bahasa. Ya, takrif sudut bahasa ni tuan-tuan sekalian, kenapa ulama balik pada bahasa? Bila sebut sesuatu perkara baik dalam sudut kita kata perkataan yang tidak ada kaitan dengan perbicaraan, contohnya kita katalah kisah kita sebut sains mengkaji tentang madu lebah, contohlah. Jadi ulama-ulama bila sebut lebah, dia akan cari an-nahl,
anittakhidhi ilan nahl, dia ambil daripada seekor lebah itu, apa, lebah, ada sebut, akan ditakrifkan dalam Quran, ada sebut perkataan lebah, ya. Dan banyak lagi lah takrif. Kalau Baqarah, dia akan cari surah Baqarah, ada perkataan Baqarah, ya. Dan begitu juga kalau ada kaitan-kaitan dengan Al-Quran, dia akan kaitkan perkataan-perkataan yang ada kaitan dengan Al-Quran. Kalau huruf, kalau kita mengaji Al-Quran ni ada ahruf sab'ah, ya, 7 huruf yang disebut dalam hadis. Walau bagaimanapun tuan-tuan, dikaitkan juga satu ayat pada surah Al-Hajj, wa minan nasi min ba'dillahi ala harfin, dikaitkan dengan kalimah huruf, perkataan tu. Kenapa ulama buat demikian tuan-tuan? Kenapa ulama mengaitkan sudut bahasa pada Al-Quran? Ya, kerana ulama-ulama membimbangi ataupun ulama takut perbincangan kita itu luar daripada batasan-batasan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kerana segala perbincangan kita itu adalah mesti ada kait dengan pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Baik kita berbicara tentang Fatihah ni pun, klinik Fatihah, mesti sudut bahasanya kita nak kait dengan apa yang dikaitkan dalam Al-Quran. Sehinggalah tuan-tuan, saya dengar satu cerita, iaitu berkenaan dengan seorang Kristian, dia tak masuk Islam. Cuma bila dia tengok seorang Syekh Azhar, Syekh Azhar ni bukan Syekh nombor 1, ustaz-ustaz ataupun doktor-doktor, dia panggil Syekh Azhar juga. Dia ni pada satu hari tengah mengajar, datanglah orang yang bukan Islam ni. Dia tanya, ya doktor, asal kata kita nak bicara, nak sebut, semua sebut dalam Quran. Semua takrif dia dalam Quran. Sebut bab lebah ada dalam Quran, sebut bab makan ada dalam Quran, bab jalan ada dalam Quran, sains ada dalam Quran, ekonomi ada dalam Quran, geologi dalam Quran, kimia dalam Quran. Apakah betul disebut begitu? Secara kebetulan lah doktor tu pun tanya dia. Dia kata, siapa nama kamu? Ya, siapa nama kamu? Nama saya Cook. Dia sebut Cook. Bila sebut je Cook, dia pun nama kamu pun ada sebut dalam Quran. Terkejut. Betul ke Syekh? Dia tanya. Kenapa tak ada dalam Quran dah sebut wa tarakuka qa'imah? Surah Al-Jumu'ah dia sebut. Wa tarakuka qa'imah. Cook sedang berdiri hari ni pun disebut dah dalam Quran. Itu secara kebetulan lah nama dia Cook. Jadi orang yang pakar bahasa ni, ya, setiap kita panggil syekh ataupun ulama Azhar ni, orang yang alim dalam bahasa. Ya, dalam bahasa, kebanyakan ulama-ulama pertaburan ulama di dunia ini banyak rujuk kepada Azhar, ya, kiblat ilmu Islam pada hari ini di sana. Terdoakanlah kepimpinannya itu diteruskan oleh ikhwan muslimin, ya, sebagaimana hari ini Turki cuba nak dijatuhkan, ya, golongan-golongan sekular, golongan-golongan yang liberal cuba bersatu buat tunjuk perasaan kononnya untuk bantu Syria. Mereka ni sebenarnya nak merosakkan negara itu, nak jatuhkan kepimpinan Islam tu sebab ketuanya Islam. Dia cuba nak bawa Islam. Dah hari ini pun dah ramai orang pakai tudung Turki. Jadi dia nak jadikan semula sekular, mereka nak jatuhkan. Sama juga dengan Mesir. Golongan yang menyokong Mubarak, dia juga buat tunjuk perasaan tak berhenti supaya perhatian dunia, khususnya Amerika, negara-negara yang benci pada Islam ini, menjatuhkan kepimpinan yang diteroki oleh ataupun diterajui oleh orang Islam. Baik tuan-tuan sekalian, balik pada cerita tadi, maka doktor tu kata hatta nama Cook pun ada Quran, dalam Quran sebut wa tarakuk qa'imah.
Kok berdiri hari ni pun disebut dalam Quran. Terkejut dia. Itu cerita bab segi bahasa tuan-tuan ya. Segi bahasa. Nak cerita kata pertemuan kita hari ni pun disebut klinik Al-Fatihah. Maksudnya klinik, bila kita ta'rifnya, kita nampak klinik ubat ya. Cari ubat. Sakit, pergi cari ubat. Rupa-rupanya sakit tuan-tuan dalam Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah yang kita nak bincang pada hari ini, adalah satu surah yang menjadi penting ya. Ya, yang penting dikatakan surah ini kalau tak dibaca di dalam Al-Quran, nescaya solat dia tak sah tuan-tuan. Sebab itu dia tanya di situ, benarkah anda telah membaca Al-Fatihah? Ya, siapa tak baca Al-Fatihah, dia tak sah bacaan dia, solat dia. Itu kita tengok perbahasan lah di sudut fiqahnya. Cuma mazhab Hambali ya, dia mengatakan wajib bukan rukun. Mazhab kita semua mengatakan Fatihah adalah rukun. Ya, kalau tak baca dikira batal. Cuma berbeza pendapat, ada yang baca Fatihah ikut imam. Mungkin mazhab ia mazhab yang kita makruf di Malaysia. Dia kata Wahabi dan sebagainya. Minta maaf saya sebut. Ya, ada pandangan begitu. Apapun mereka ini, baik Wahabi ke ataupun bukan Wahabi, kita kata Sunni, kita kita ikut Sunni ni. Apakah betul kita ikut sunnah? Dan mereka pun mengatakan yang Wahabi itu ikut sunnah. Moga-moga kedua-duanya betul. Sebab masing-masing ijtihad untuk mencari keredaan Allah. Saya pernah berbicaralah dengan golongan yang berfahaman salaf. Dia kata siapa sahaja yang berpegang dengan hadis, tidak dia mesti berbau Wahabi. Dia sebut begitu. Akhirnya dalam sudut hukum fiqh memang betul bercanggah. Kita pegang begini, dia kata begini sudut dia. Sudut kita begini salah. Ya, jadi bercanggah sedikit. Tapi oleh kerana tengok dia pakai kain, pakai jubah, dia pakai kopiah, kita pun pakai kopiah, tak payah berbalah. Ya, buang masa. Sebab dulu ulama telah bahaskan, cuma kita nak mendalami ilmu itu, buatlah kerana Allah. Ya, Allah menilai amalan kita. Allah tak nak ya, kita berbalah sampai berpecah belah. Akhirnya waba'u, mengundangkan waba'u bi ghadabin min Allah. Akhirnya Allah mengundangkan kemarahan Allah kepada kita. Itu yang kita takut. Bila nak masuk klinik Fatihah Ustaz? Nah, itu orang bertanya. Tanya Fatihah tu dah ada ya? Dah baca dalam Fatihah, bacalah semayang tu tidak? Ya, maka kesimpulannya kita Fatihah itu adalah rukun dalam solat. Maka ia rukun dalam solat. Itulah kata Ustaz Fairuz, kita buat tajuk khas berbincang tentang 7 huruf ini aja. Ya, bila sebut 7 huruf saya ingat tuan-tuan, ada yang mengatakan 7 huruf itu berdasar dengan ayat Quran kata apa? 7. Quran itu 7 ayat, 7 ahrufin, sab'ata ahruf. Itu 7 huruf. Bila sebut 7 huruf, khilaf ulama banyak tuan-tuan. Ada yang mengatakan 7 huruf itu bukan 7 huruf, iaitu sampai ke 35, 37 pandangan ulama berkenaan dengan 7 huruf. Ada yang mengatakan 7 huruf itu ialah, di antaranya ialah huruf bahasa Arab. Ya. Ada yang mengatakan bukan huruf bahasa Arab. Dikatakan 7 huruf itu ialah dia juga membicarakan tentang qiraat yang 7. Ada juga mengatakan 7 huruf itu bukan qiraat sahaja. Dia membicarakan tentang jenis-jenis daripada perubahan lafaz ayat, seperti mana yang berubah baris, makna dan bentuk, seperti wala yudarra katibun wala syahid, berubah makna, berubah ta'rif. Begitu juga pada ba'ada, perkataan ba'ada, sudut fa'ilnya ba'ada dan sebagainya lah. Itu contoh tuan-tuan. Akhirnya kesimpulan mengatakan, ia kata Fatihah itu bukan ada kaitan dengan hadis tadi ya. Ia kata 7 huruf itu kebetulan 7 ayat. Ya.
Ada yang berpandangan 7 ayat bukan pada memang 7 ayat, tetapi bezanya kalau qiraat Imam Nafi', ya, daripada Imam Nafi', ya, daripada Imam Nafi' lah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, satu ayat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat, Alhamdulillahirabbil alamin. Beza dengan kita, dia baca di akhirnya Siratal ladzina an'amta alaihim, dia satu ayat di situ. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, satu ayat. Maka 7 juga, ya. Tapi tidak adalah kaitan dengan hadis yang mengatakan cerita tentang apa, 7 huruf tu, 7 huruf itu, ya, tidak bicarakan. Ada juga dikaitkan pada pendapat yang 40 pendapat di sudut Imam Sayuti dan sebagainya dalam kitab Al-Itqan. Walau bagaimanapun tuan-tuan, bagi kita tak bicarakan tentang tu, tentang 7 huruf, qiraat sab'ah tu apa dia. Kita nak ambil 7 ayat ini aja, iaitu surah Al-Fatihah, yang khusus yang kita kata tahsin ataupun klinik Fatihah, nak membaiki cara bacaan ataupun cara sebutan. Baik tuan-tuan muslimin dirahmati Allah sekalian, sebelum kita pergi ke situ, itu adalah contoh tuan-tuan, qari-qari terkenal Mesir, ya. Tuan-tuan boleh tengok gambar dia, Mutawalli Sya'rawi mufassir. Dia kata apa? In aradna ahkamut tilawah, kalau kita nak apa, orang yang mahir bacaan dalam hukum tajwid. Siapa tuan-tuan? Hak yang janggut putih sebelah kanan tu, iaitu Khalil Husari. Dia kata rojoklah orang ini, kerana bacaan dia lebih menepati. Khalil Husari ni banyak, ya, banyak orang. Ini salah satunya yang disebut orang yang baca Quran yang fasih. Kalau di Malaysia dia panggil Sultan meninggal ataupun orang besar meninggal. Dia buka lah bacaan orang ini. Pada dulu lagi, saya kanak-kanak kalau apa Sultan Kedah ke, saya orang Kedah, dan apa mana-mana orang besar meninggal, dia akan buka syekh ini baca. Kerana bacaan dia jelas, terang, ya. Contohnya kalau tuan-tuan search dalam internet, tulis tanzil di situ, search lah bacaan dia. Koklah baca tak jumpa. Ya, dia baca di antaranya, dia baca contohnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim ila akhirnya. Sadaqallahul azim. Dan kemudian Abdul Basit, in aradna, dia kata sekiranya kita nak apa suara, kemanisan suara, halawatus saut, iaitu suara yang manis bagi telinga dia lah, telinga Syekh Mutawalli Sya'rawi. Hari dia meninggal, kebetulan saya pun cari Syekh Mutawalli Abdul Al. Masa tu saya di Egypt, ya, tahun 98-99. Saya nak pergi cari Syekh Mutawalli Abdul Al, Syekh Mutawalli Abdul Al, seorang qari yang mula masuk di Malaysia tipnya dulu, yang bacaan dia kalau surah Rahman, surah Yusuf cukup terkenal di Malaysia pada awal 90-an dan awal 80-an. Menjadi rojokan pada bacaannya lah, sebab suara dia dengan nafas yang panjang. Saya cari Syekh Mutawalli Abdul Al, dan di atas kereta itu Arab kata Mutawalli Abdul Al, Mutawalli Sya'rawi mutawaffit. Apa maksud dia? Aku nak cari Syekh Mutawalli Abdul Al, tetapi yang kau bagi tahu Syekh Mutawalli Sya'rawi mutawaffit, mati hari ni. Jadi hari tu lah sejarah, ya, saya pun jumpa kebetulan nak cari Syekh lain, Syekh yang qari, qurra Quran, baca Quran yang baik, sedap tu, tetapi jumpa dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi, mati hari tu. Jalan yang sama nak pergi, itu secara kebetulan lah. Kemudian dia kata Abdul Basit, Syekh Mutawalli bagi telinga dia, mungkin kita dengar sedap orang lain, dia kata dengar sedap Anwar Hasin, Johan semalam, ya. Mungkin bagi telinga dia begitu. Kadang-kadang telinga orang Melayu tuan-tuan, sebelum sampai pada Fatihah kita cerita sikit. Orang Melayu ni, dia kadang-kadang bila duduk di satu rumpun bahasa dia,
Bila dia dengar orang Arab baca pun lebih kurang sedap daripada orang dia sendiri baca. Sebab apa? Promosi. Kita buat tilawah sampai ke antarabangsa, kita johan. Akhirnya kita tak akan kata orang Arab baca sedap. Orang Melayu hebat sungguh. Baca Quran johan daripada orang Arab. Kita yang jadi hakim. Cuba orang bagi orang Arab jadi hakim. Kita nombor berapa belas. Itu kalau belas baik-baik juga. Kalau kita kata berpuluh-puluh di belakang, boleh kata sebab tuan-tuan, fasih bahasa Arab itu, fasih sebutan itu orang Arab. Ya, sehinggalah disebut oleh Syekh Azhar yang lama, tak silap saya ada dalam ni, dalam kitab dia Nihayatul Qaulil Mufid. Dia di belakang tu ada Syekh, di belakang sekali tempat rujukan tu, Nihayatul Qaulil Mufid, Syekh Muhammad Maki Nasr. Dia ada sebut, dia kata kalau memanglah Al-Quran bukanlah Al-Quran itu diturun pada orang Arab sahaja. Al-Quran turun pada semua bangsa. Ya, tak kiralah dia tu kulit hitam ke, hidung tinggi ke, rambut tak ada rambut ke dan sebagainya. Quran turun semua. Siapa yang rajin berusaha, siapa yang rajin bertalaqi, usaha dalam memperbaiki sebutannya, maka dia akan jadi fasih seperti orang Arab. Ya, kakak-kakak, ibu-ibu sebelah dan semua tuan-tuan sekalian, kalau kita rajin bertalaqi, membaca dan menyebut insya-Allah, kata Syekh, ya, kata Syekh Muhammad Maki An-Nasr, Muhammad Maki An-Nasr, dia sebut boleh jadi fasih seperti orang Arab. Sebab tu tak pelik kita jual antarabangsa dan ramainya hakim daripada Malaysia. Kalau semua bagi orang Arab, harus juga. Sebab orang Arab ni bila dia dengar baca Quran macam tadi saya tunjuk Syekh ni, saya letak juga gambar Syekh ni, Syekh Fathi. Syekh Fathi masih ada lagi tak silap saya. Ni gambar kawan saya bagi tahun 2005. Saya balik 2001. Matanya buta, hatinya celik. Ya. Kalau kita nasyidkan nyanyi, dia kata buka mata dan lihatlah. Boleh lihat je, tapi hati belum boleh lihat tuan-tuan. Tapi ini mata tak nampak tuan-tuan. Orang Malaysia kalau pergi tak lepas dia, sebab katanya sanad yang dia bawa lebih dekat kepada Rasulullah. Mata tak nampak. Ya, satu hari kawan saya pergi talaqi, dia kata ismaki ya walad. Mata tak nampak, saya umpama pejam mata lah. Kita tutup mata tak nampak. Bila tanya dia tanya siapa nama? Nama saya Muhammad. Seorang lagi nama apa? Mustafa. Orang Kelantan. Orang Kelantan nama Mustafa. Ada Mustafa. Lesa Mustafa ma fi iman lah. Mustafa. Nama Nabi Mustafa kan. Dia tak ada iman lah. Jadi orang Kelantan ni, sahabat saya, mak dia bagi nama Mustafa. Ya, seorang lagi hak peliknya Kelantan juga. Ramai orang Kelantan. Ya, kemudian semakin ya walad, bedul. Ada bedul. Ma fi abdul. Abdul lebih baik lah. Bedu. Dia sebut bedu. Bedu saja tak jadilah. Abdul. Tapi mungkin bagi rekod nama dulu jadi bedu. Jadi dia ni tuan-tuan, bila mata tak nampak, dia dengar saja, telinga cukup teliti. Sebab itu kalau dalam bab kehidupan ni tuan-tuan, orang tanya, anggota mana yang tak pernah tidur? Tuan-tuan akan kata apa tuan-tuan? Lidah ke? Hidung ke? Telinga ke? Jadi majoriti mengata telinga yang tak tidur. Satu anggota hissiyah yang 5 itu, telingalah anggota yang tak pernah tidur. Kita tidur pun kita kunci jam. Pukul 5 dengar jam kita bangun. Mata tak tengok lagi, bangun merabur cari jam. Tuan-tuan ya? Di antara anggota yang tak tidur. Ni bukan nak cerita kata Syekh ini cukup celik. Bila Syekh ni dengar saja orang Melayu baca tak betul, Alhamdulillahi Rabb, dia cukup amati bacaan sebab dia rapat dengan orang Melayu. Lain-lain Syekh Ibrahim, saya pergi talaqi dengan kawan saya 10 orang sebagainya, dia dengar je. Hak baik dia dengar lebih sikit, hak kurang dia sebagai takjub. Orang Melayu boleh baca Quran, bagus. Allah, khush, ya Allah.
Suruh baca aja. Padahal kawan tu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sebab boleh baca tu dia takjub, maka dia tak tegur sangat. Tuan-tuan sekalian. Sebab tu kalau kita jual antarabangsa itu mungkin bagi dia terkejut je. Kalau sekarang kaedah kehakiman gagahlah. Dia buat kalau bahagian suara 15. Dia potong daripada 15, jangan kurang daripada 9. Dia dah ada had. Kalau dulu tak ada zaman Ismail Hashim dulu. Setiap baca Quran, naik je Ismail Hashim baca وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. Dia diam. Habis-habis, Masya Allah, dia bagi 100. Itu zaman dulu. Dia dengar. Sekarang pun jadi lagi. Saya duduk bisik-bisik dengan hakim-hakim. Bila orang Malaysia baca, terlebih lagi perempuan. Orang perempuan di sana jarang baca Quran. Di sebelah Arab lah. Mesir ke Saudi ke jarang. Sampai ke Malaysia, orang perempuan baca Quran, siap teranum lagi. Hafal tidak? Ya? Hafal pun tidak. Diri sendiri pun masih belum tutup aurat dengan betul. Tapi Johan Quran. Dia terkejut. Masya Allah. Kawan ni pun baca-baca Johan. Ya, haki-haki yang oleh Datuk Hassan Zahri pun tengok, dia pun takjub dengan orang Malaysia. Ketajuban itu menyebabkan kita boleh jadi Johan. Sebab apa? Ini bukan nak melekeh kori-kori Malaysia, tidak. Ya, sebenarnya orang Arab lebih daripada kita. Tak dinafikan. Syekh yang tak nampak ni, Quran macam dengan apa? Sebab tu tak pelik kalau satu hari dia boleh ulang habis sekali khatam. Tapi dia tak baca macam kita lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahman. Macam mana dia boleh baca 30 juzuk satu hari? Tak masuk akal. Memang tak masuk. Kita baca macam tu, sakit kepala nak habis. 3 juzuk pun pening kepala lah. Dah kita baca kuat. Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanur Rahim. Tu kira dah cepat bagi kita. Dia lebih lagi. Dia tadwih, dia hadar cepat sangat. Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanir Rahim. Dah macam zikir. Sebab tu orang tanya saya, zikir, ada orang tanyalah, ya, zikir Quran dengan Fatihah mana, dengan zikir-zikir lain mana lebih baik? Ya Hanana tu kita baca Quran lebih baik. Baik tuan-tuan sekalian, nanti tak masuk tajuknya. Kemudian tengok, kita masuk terus pada hadis Nabi yang ada kaitan dengan Fatihah ni, la salata liman yaqra Quran. Tu habis sekat itu, ya. Tidak dikira solat bagi siapa yang tidak baca Fatihah pada sembahyangnya. Baik, kita sambung terus, ya. Tengoklah muka surat berapa tu tuan-tuan. Kerana Fatihah ni kita nak fokus pada lebih pada bacaan. Baik, tentang kesilapan, ya, kesilapan yang besar yang biasa berlaku yang mencacatkan Fatihah. Masih nak bahaskan tentang apa hadis-hadis jumhur ulama itu tak payahlah, ya. Tuan-tuan boleh baca sendiri dalam hukum fiqh. Cuma kita nak fokus pada tajuk kita, iaitu Ar-Rahman Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mula daripada Bismillahirrahmanirrahim tu yang biasa berlaku kesilapan yang besar yang boleh mencacatkan Fatihah. Tuan-tuan sekalian, bila sebut klinik Fatihah tu, itulah yang kita nak fokus, iaitu pada sebutan, baik daripada huruf, daripada kalimah, daripada ayat yang kita sebut. Kebiasaan tuan-tuan kita tak perhalusi. Dalam kita membaca Al-Quran, kadang-kadang kita tak detail. Sebab itu Al-Quran diturunkan, Nabi ni dia bertalaqi dengan Jibril berdepan. Sebab itu dalam satu situasi, sehinggalah Hisham ni, dia tengah baca Quran dalam sembahyang, tak silap saya surah Furqan. Dan ada juga kata, diriwayatkan kata surah Fatihah. Bila dia baca saja Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian mungkin sampai Maliki Yaumiddin, Sayyidina Umar duduk di belakang. Dalam surah Furqan begitu juga dia baca, berbeza riwayat. Ya, Nabi baca mungkin kali pertamanya Maliki Yaumiddin, itu satu tempat je, Nafi', ya. Kemudian dia baca, bila begitu dia dengar Ihdinaz siratal mustaqim, tu qiraat ceritanya. Jadi di belakang ni Sayyidina Umar, aku rasa nak tarik baju dia.
rasa pelik. Macam kita lah kalau imam depan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, macam tanya makan budu lebih baik tak? Boleh makan tak? Lebih kurang bunyi budu gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka, budu boleh makan atau tidak? Oh ya. Budu tak makan tak apa, jangan hina, sebutlah Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Baca budu memang bunyi budu lah. Cerita macam qaimah tadi lah. Ya. Itu bukan dari segi istilah tu, dari segi bunyi aja nak sama. Sampai satu hari tu ada orang sembahyang, dia nafas pendek. Ni riwayat cerita betul atau tidak Allahu a'lam. Dia baca-baca sembahyang tuan-tuan, dia nak baca surah panjang. Bacalah wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil. Patutnya bi Babil, ada lam di belakang. Dia nafas habis, akhirnya dia baca bi Babil. Anak dia kecil lagi. Ayo, ayah sebut babi. Wah, terkejut. Ayah tu sebut babi lah sembahyang. Padahal bukan nak sebut babi, bunyi nak sama tuan-tuan. Sebab apa? Dia habis nafas kat tu. Bi babi. Ayo ayah sebut babi. Bukan dia, babil. Kalau waqaf ya. Sebab tu dalam kaedah baca begitu. Ya, kalau nak habis mestilah kalau kita waqaf bagi habiskan. Bi babil. Bunyikan. Kalau bulan Ramadan ini, kalau surah ni mungkin masjid ni mungkin dia baca 30 juzuk. Tengah masjid di kampung, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr qad ra di belakang tuan-tuan. Ya, akhirnya qadr tak sampai. Sama juga dalam Fatihah. Itu sekalian. Ya, kalau dia baca tepat, menjaga kalimah, sifat, huruf semua akan jadi fasih. Macam saya sebut awal tadi, sebagaimana sebut oleh Syekh Muhammad Zaki An-Nasr, ya, dia sebut apa? Kalau dia baca, jaga, latih lidah. Punca dia latih lidah ya. Bila kita baca tak latih lidah, lidah kita tak sebut dengan fasih. Macam Nabi belajar dengan Jibril, cerita hadis tadi. Bagaimana bukan Nabi itu baca tak fasih, kerana diajar dalam bentuk sab'at ahruf. Ya, 7 jenis bacaan, ada riwayat begitu. Ya, namun pendapat itu juga ditolak. Dan banyak lagi pendapat. Jadi akhirnya mengatakan itulah kemukjizatan Al-Quran. Ya, orang yang bangsa pelik pun boleh baca. Tuan-tuan boleh baca hayya 'alas salah. Nak azan senang ke? Hayya 'alas salah kita biasa. Orang sebelah maghribi nak sebut solah tu tak boleh. Ya, dia mesti taghliz kan. Hayya 'alas salah. Apa dia salah pula ni? Kalaulah dia datang di Malaysia kalau azan begitu tuan-tuan, saya rasa mamak mana ni lidah tergeliat tu. Marah kita kat mamak tu. Ya, biar mamak 24 jam tak tutup, marah lagi dia. Ya, sebut tak? Bukan tak betul. Tak pernah dengar. Saya pun pernah balik satu kaset CD daripada Mesir, buka di Malaysia. Apa satu ayat tu, saya tak ingat saya. Ihdinaz siratal mustaqim. Tok guru tajwid di Malaysia marah. Imam mana baca tak betul tu? Tak pasal-pasal saya kena marah. Tutup. Saya kata Pak Lang, mungkin kita tak tahu pun. Salah. Saya dengar pelik sangat. Ihdinaz siratal mengaji mana? Mungkin dia yang orang yang tak pernah jumpa. Baik tuan-tuan sekalian, baik. Cerita tadi tu sampailah Nabi kata habis saja bacaan tu. Sayyidina Umar jumpa Hisham, ya Hisham, kamu baca apa pelik sangat ni? Dia kata tak apa. Dia bawa Hisham jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku dengar Hisham baca pelik. Okey, baca Hisham. Umar baca. Dua-dua aku baca. Ya. Tapi di Malaysia ini bukan situasi Fatihah ini macam begitu. Situasi Fatihah yang kita baca sekarang ni sebab kita baca tidak menepati sebutan huruf. Itu sebab saya tak letak gambar rajah dia. Itu takut amuh macam kami tak mengaji tajwid ustaz. Nak ajar kami daripada alif ba ta, suruh sebut ba ba atta. Ya, kami tak erti tajwid tu. Kami boleh abba. Tak jadi jugalah. Ya. Abba. Kalau orang Kedah. Kalau sampai sebelah Kelantan, abba. Kena amma dia gelak kepala sikit. Sebab apa? Terpengaruh dengan bangsa-bangsa yang lain. Tak apalah. Cerita dia tuan-tuan,
fasih, ya, fasih tu. Sebab itu Syekh ni ditekan sangat. Syekh Muhammad ini ditekan, Syekh Azhar. Dia tekan, dia kata latihlah tuan-tuan, latih lidah. Maksudnya latih tubi. Ya, karir, ulang. Bukti ulang itu bila kita baca pada contohnya pada surah huruf Ain. Tuan-tuan baca Ain macam mana tuan-tuan? Nanti kita akan jumpa pada Sa'in. Ain kita tak baca kalau kita ajar silat hari bulan, kita sebut hujan boleh turun. Situasi itu boleh turun hujan. Sebab saya pernah bukan mengajar lah, bincang dengan orang kampung. Satu hari itu saya kata, cuba tuan-tuan sebut tiba-tiba katak kat luar tu jawab, katak kembung tu, katak minyak tu, dia jawab betul hak tuan-tuan barangkali. Kok saya mengaji salah. Sebab apa? Disambut oleh binatang yang lain pun mengatakan begitu. Ya? Macam betul dia pula daripada apa yang kita belajar. Jadi hari tu hujan turun, gelap hujan. Tapi tak apalah, duduk di tempat bumbung tak basah kita. Cerita dia nak belajar huruf Ain tu. Ya, sampai katak betul tegur. Hak yang katak puru kata tak betul. Dia kata katak juga dengar tu, huruf Ain je tuan-tuan. Itu beza. Kalau kita tak talaqi tuan-tuan, tak berjumpa guru yang mana nak betulkan kita. Sebab tu dia kata saya pernah jumpa guru petani, ya. Dia kata mengajilah dengan orang Arab. Dia kata pergi sana jumpa orang Arab. Dia tu jumpa orang Arab lah. Dia kata jumpa sebab orang Arab ni orang yang mahir bahasa dia Quran. Kita pun talaqi dengan orang Arab. Kalau tak jumpa orang Arab, kita jumpa guru yang pernah belajar dengan orang Arab. Dan kalau tak jumpa guru orang Arab, guru yang pernah belajar dengan guru pada guru orang Arab tu. Begitulah pertaliannya. Nak menunjukkan Quran itu bahasa Arab, yang akhirnya lidah kita kena latih supaya jadi seperti orang Arab, ya. Bila ustaz nak latih kami, nanti lepas ni kita latih. Tengok, kesilapan yang biasa berlaku yang besar itu ialah biasanya berlaku yang mencatatkan yang besar itu yang mencacatkan pada Fatihah, iaitu menukar huruf ha dengan huruf ha, seperti kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang ni banyak dia kira nak buat lagu saja. Tiba-tiba datanglah orang Melayu yang hidung tinggi, baca-baca bunyi macam Arab. Kita dah takjub. Masya Allah, inilah Arab barangkali. Orang bertanya juga, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bulan puasa pakak kerja cari hak mana nak jadi Arab sikit, hak berdengung ke, ataupun alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Huzaifi, Dr. Huzaifi, ya. Apakah dia apa? Ini ke Arab? Ataupun hak tadi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Suraim, ya, Suraim, Imam Saud Suraim, Makkah. Datang pula sebelah Mesir Jibril dan sebagainya, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Macam-macam lah apa kaedah baca dengan lagu yang tertentu. Ada dia buat lagu ras, ada dia buat lagu sedih sikit jiharkah, ada lagu sedih sikit sabah, ada lagu riangnya. Lagu riang lagu apa tuan-tuan? Contoh lagu ras tadi. Kemudian lagu nahwan, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Contohlah. Contoh lain lagi sabah dan sebagainya. Semua kita itu jenis-jenis nama lagu. Lagu inilah kadang mempersona kepada pendengar, akhirnya mereka terpersona inilah Arab barangkali. Tak tahu dah yang mana Arabnya, yang mana fasihnya pada Fatihah itu. Maka akhirnya imam itu sajalah yang fasih, makmumnya tak fasih juga. Sebab apa tak fasih tuan-tuan? Dia duduk sedap dengar imam tu baca, dia tak pergi talaqi.
Bila talaqi jumpalah ustaz, dengar ustaz baca sedap. Ya, nak talaqi dengan ustaz boleh? Ish, tak boleh. Tak boleh tu makmum yang salah sangka, ustaz ni sibuk kot, orang terkenal, mahal berkali nak kena bayar. Ada pergi ke situ pula, sangka buruk. Padahal dia yang tak pergi cari. Cubalah tanya riset-riset tengok, mungkin adalah peluang kosong ya. Sebab sekarang ni ustaz yang lagi masuk TV lagi popular tuan-tuan. Biar salah pun, betul tak? Baca salah pun, ilmu tak sampai pun, bahas tak kena pun, baca hadis dhaif pun, dia masih lagi popular di TV. Sebab apa? Masuk TV. Bayaran tetap mahal, 1,000, 2,000, 3,000. Itu yang salah ya. Sebenarnya kalau kita merisik-merisik tengok, pergilah. Kalau kita ikhlas, Allah akan buka jalan untuk kita. Lurus straight je. Ya, bukan senang nak dapat highway yang straight untuk kita bertemu Allah. Highway Allah itu straight ya. Straight je. Baik tuan-tuan sekalian. Hak jadi ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Habis. Dah tidak tinggal lagi pada kita bacaan Arab. Jadi bacaan orang Melayu. Kemudian kalimah Ar-Rahman, Ar-Rahim akhirnya menjadi Ar-Rahmanir Rahim. Orang Terengganu. Jangan marah orang Terengganu sebab saya pernah mengajar orang Terengganu, dia baca begitu ya. Ar-Rahmanir Rahim. Allah. Saya rasa mesti dia tak pernah talaqi Quran dulu. Ya, tak pernah baca Quran. Kalau dia baca Quran mesti dia akan jumpa ra. Dia tak akan baca ra. Mana boleh ra sama dengan ghain? Ya, jadi 2 kali ghain lah dia baca Quran. Ar-Rahmanir Rahim, maghdubi alaihim. Mujudlah tak tukar. Dia jadi mar juga, dia tak jadi mar. Ya. Kalau tukar lagi salah di situ. Akhirnya dia baca Ar-Rahman. Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Cuba baca Iqra, Iqra. Duk baca Qara juga. Iqra, Iqra, Iqra. Duk Qara juga. Tak boleh nak buat macam mana. Cuba sebut R. Buat boleh, tapi nak sebut Iqra, dia tak boleh nak apply. Nak pusing lidah tu. Sebenarnya lidah sebab tak pernah cek dengan akal sekali masa latih dulu. Akhirnya cuba saya kata contoh, ini bukan nak hina Quran. Saya kata cuba sebut Iqra. Dia pun Iqra tambah mu belakang. Mu. Qara mu. Ada baca Quran Qara mu. Salah lah Quran. Quran tak boleh lah main-main. Tapi kalau tambah mu jadi macam bahasa kita lah. Qara mu. Bahasa orang Kelantan faham kan? Saya berkawan dengan orang Kelantan lama. Akhirnya dia baca tak tepat. Sebab tidak latih pada huruf ra tadi ya. Maka kita bulat pada ra. Oh, ra yang aku tak boleh. Latih huruf ra. Saya berlatih huruf ra tuan-tuan. Masa saya belajar di Egypt dulu, datanglah sahabat saya Syekh Khairul Azmi yang dia bertalaqi di Syria. Habis dia belajar di sana, dia sambung ke Mesir supaya jadikan CJ dia tu. Dia hafiz, lagi alim, lagi faqih dan bidang fiqh, ilmu bahasa dan sebagainya. Akhirnya dia macam tadilah, Arab tengok orang Melayu baca Quran sedap tapi salah. Macam mana dia dengar saya baca, dia nak cakap serba salah, tak cakap kena, tak cakap kena, serba salah. Ya, akhirnya salah kalau dibiarkan. Lalu dia pun hampir dekat macam Sayyidina Umar tadilah. Dia nak tegur Hisham macam mana lah jumpa Nabi, tapi dia jumpa saya, dia kata ustaz, dia tak berani tegur lagi. Ustaz baca Ar-Rahmanir Rahim macam mana? Ar-Rahmanir Rahim. Lah dia terlepas cakap, ustaz baca surah sedap kata, tapi satu je baca tak kena. Harap surah je sedap. Tu dia lepas betul lah. Kita pun masuk dalam hati macam ambil pisau hirih hati kita tu. Hambus sampai hati ustaz kata kat saya. Inilah orang alim ni. Tak jaga orang langsung. Itu kecewa seorang yang jahil. Jadi jahil pula kalau nak jadi alim kena belajar lah. Jadi kecewa seorang jahil itu, saya tak ambil kesempatan. Aku tak kawan dah dengan hang, sombong. Kata kat aku macam tu, mentang-mentang dia alim. Tak tuan-tuan. Kalau ambil sikap macam tu, berarti kita lari daripada kemurnian, kehebatan, kemu'jizatan Al-Quran dan sebagainya. Akhirnya saya kata, yang betul tu macam mana ustaz, ya syekh? Dia kata begini,
anta baca ra' tu banyak kali dah persembahan anta ikut, tapi bacaan anta masih ra' jadi nipis. Kenapa? Kerana ra' anta itu berulang, takrir. Ar-Rahmanir Rahim. Baru saya sedar. Lepas tu dia ajarlah saya. Ra. Memang lidah tak boleh buat. Duk bergetar lebih juga. Tuan-tuan, lidah kalau lebih pada 2 getaran dikira ra' itu ra' tarqiq, ra' nipis. Tapi kalau ra' itu ra, tapi bukan ra, hujung lidah. 3 makhraj yang sama, la, na dan ra. 1 makhraj tetapi kedudukan berbeza. La di hujung dekat urat gigi, dekat gigi bawah. Na atas sikit. Ra atas daripada nun sedikit. Maka lidah kita akan bersangkut di urat gigi itu, gusi di belakang gigi kita. Ra. Latih situ. Saya latih seminggu baru boleh dapat. Ini pengalaman sendiri. Saya tak marah sebab itu. Ada apa ni? Sekejap saya tengok. Okey. Sebab itu saya tak baca, saya tak marah pada orang baca salah, sebab saya sendiri pun baca salah. Akhirnya baru baik sikit. Bila baik sikit tuan-tuan, fahamlah tuan-tuan, bila baik sikit, taklah baik banyak. Jadi tuan-tuan tengok saya, janganlah kata apa, jangan kata ustaz berasa dia seorang hebat. Nak kata pun katalah, saya pernah orang macam-macam dah kata. Sebab apa? Saya rasa saya tak hebat. Akhirnya terpilih duduk depan tuan-tuan, tuan-tuan rasa macam saya hebat. Bukan hebat, sebab tak boleh lah tu. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Maka akhirnya ra tadi barulah rasa tebal sedikit daripada nipis. Boleh tuan-tuan ya? Kemudian menukar huruf ain kepada alif macam saya sebut tadi pada perkataan a dan a. Contohnya bil alamin. Apa bukan a. Di mana huruf ain tuan-tuan? Mana huruf ain? Ain. Biasa huruf ain kita sebut boleh tutup hidung. A. Tapi kalau kita sebut bunyi macam katak kembung tadi tu, sebut huruf ain, huruf katak. Tetapi dia sebut huruf bu'bu'ah. Bu'bu'ah ni kita sebut mengembang di leher, tapi kita sebut dalam keadaan alamin, ain. Sebab tu Syekh Tan Sri Syekh Ismail, ya, dia baca macam lebih kurang Khalil Husari lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tutup hidung, tak ada kena-mengena. Ya. Nasta'in. Ada orang marah. Habis kami tak boleh kalau baca Quran, tak boleh jadi imam. Ustaz seorang je boleh. Bukan. Jangan cakap begitu, tu macam kecewa aja. Ya. Pergilah talaqi, carilah ilmu dan kaedah dan guru-guru dan sebagainya. Kerana Quran itu perlu pada guru, ya, musyafahah. Bukan boleh baca seorang-seorang. Kalau dah kita ada peningkatan, guru tu pula jangan jealous. Dulu baca dengan aku 30 juzuk, baca ustaz tu pula, contoh tu nak kata aku ni dia buang. Jangan rasa hati tuan-tuan. Mungkin peringkat kita sekadar mengenalkan dia ilmu agama, mengenalkan sebutan. Mungkin orang ini mungkin dia memasihkan lagi, orang ini boleh mendalami lagi, ya. Itulah. Kemudian an'amta kita akan baca bil alamin. Boleh? Bil alamin Rahmanir Rahim. Tutup rupanya terlibat ke hidung. Sebab itu tuan-tuan saya, kalau dalam Teranum saya terlibatlah secara langsung. Baik hakim ke apa ke, saya terlibat. Peringkat negeri ke kebangsaan, teringatlah sekolah-sekolah apa semua. Dia dalam menilai bacaan tu, kadang-kadang kita tahu orang ni baca bunyi sini, orang ni baca keluar sini. Boleh nilailah bacaan. Tapi nilailah kita buat belum tentu boleh betul tuan-tuan. Baik tuan-tuan sekalian, sambung lagi. Kesalahan yang tidak mencacatkan, itu sebut secara ringkas. Dia kata dalam ayat pertama menyebut huruf sin dengan qalqalah. Bismillah. Jaga tuan-tuan. Jangan baca bismillah jadi qalqalah di situ, ya. Akhirnya dalam kalimah sin tu dia baca menjadi qalqalah bismi. Padahal sin tu lalu je.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kemudian membaca dengan tebal pada ba itu kesalahan yang tidak cacat dalam sembahyang. Bis. Biasa kalau saya telaki dengan Arab, dah B. Bis, B. Ma fi B. B. Sehinggalah satu hari saya masuk untuk grup Syafawi untuk periksa, tak lulus, tak habis, tak boleh balik. Akhirnya masuklah 5 orang lelaki Melayu, 3 orang Arab. Arab baca macam mana? Siratal lazi. Dah antum Mesri? Arab tanya, kamu orang Mesir ke? Naam doktor. Dah kamu baca salah. Galat leh. Doktor silap. Kat mana? Tu orang Arab sendiri situasi. Silap mana doktor? Siratal lazi. Tunjuk Quran lagi buka doktor. Naam. Orang yang kedua pula. Siratal lazi. Kamu sama aja, sawat-sawat. Ketiga pula baca Siratal ladzi. Naam, antara farik beza sikit dengan kawan ni. Okey, orang Melayu pula mula kawan saya. Siratal ladzi. Okey, yang kedua. Kebetulan kena kat saya. Siratal ladzi. Bila tadi dah 2 orang baca betul alladzi, dia tanya saya. Sajalah nak jadi cerita dengan tuan-tuan tau. Akhirnya dia tanya, ya Muhammad, limadza anta qara'ta siratal ladzi? Kamu baca siratal ladzi, kamu tak baca siratal lazi, seperti orang yang awal dan sahabat kamu. Kata harfu dzal ya doktor, huruf zal ini ialah huruf lathwiyah. Ikhrik lisanak tahta thanayan. Keluarkan lidah kamu di bawah gigi potong tu. Maksudnya the siratal ladzi alladzi. Fiha padanya tu saya kata 3 huruf. Salah satu huruf iaitu dha tha. Thalathati ayyam bithalithin faqalu. Jangan baca bisalisin faqalu. Yasin tu bisa. Tak percaya cuba baca di Mekah, orang Arab tak kacau kita dah sebab bisa. Dia baca bisa. Bisalisin faqalu. Cuk muka Arab. Arab tak kacau kita. Betul. Arab mana nak betul, orang ni gila apa kali. Di Mekah pula gila apa kali duk baca bisalisin faqalu. Cuk muka aku buat apa? Bukan bisa apa, dia salah baca di bisa. Bitha. Akhirnya doktor kata Madhbun atau Muhammad. Cukup. Hari ni tak payah baca, semua tak payah. Sahabat yang lain tak baca tu, macam mana doktor kami lulus ke tak? Tanya takut tak lulus. Tak apa, Quran fiha masyafaat. Pada Quran itu ada syafaat, dia kata. Tak apa. Keluar. Ada syafaat mungkin boleh lulus. Muhammad jiddan. Sebut siap dah. Kawan saya tu marah, celaka tu Muhammad. Demo boleh jiddan. Kawan boleh jahit. Tak tahu lulus ke tak, tak baca. Nah, tak apalah. Akhirnya dia pun lulus juga. Tapi dia kata sebelum keluar, belajar dengan Muhammad. Suruh belajar dengan saya. Bukan saya kata saya betul. Nak cerita kata kebetulan. Apa yang kita talaki kadang kita tahu, kadang kita tak belajar, kita tak tahu. Bila tak tahu, nak hujah tak tahu. Arab siap tunjuk Quran. Zal. Memang za kamu baca zi, bukan zi, ya. Begitu juga minadh-dha bithalithin dan sebagainya. 3 huruf yang sama tuan-tuan. Kemudian huruf ba b, laisa b b. Kemudian lam jadi tebal. Dia sebut situ menyebut huruf lam dalam kalimah Allah itu dengan sebut hampir kepada imalah kubra. Bismillah, me satu la, bismillah, ada mele pun ada. Ya tuan-tuan ya, itu sebagai contoh. Adapun kalau kita talaki, kita tahulah di mana kesalahan kita. Kemudian imalah sughra ataupun taqlil. Taqlil seperti mana kita ittaqi wadduha. Taqlil kita baca dalam keadaan milla, bismillahirrahmanirrahim. Mentah-mentah ayat orang KL, orang baca bismillah. Salah lah. Ya, salah situ. Bismillah, la, dia tak ada bismillah, la salah. Imalah condong. Imalah condong. Bismillahirrahmanirrahim.
orang Arab ni, Arab adalah baca begitu. Tetapi Arab itu mungkin juga tak bertalaqi. Dia kata jangan di antum menegak, jangan la, la. Bismillah salah, bismillah salah, bismillah tengah-tengah. Kemudian taklil, bismillah, la salah, taklil salah tuan-tuan ya. Kemudian menyebut huruf lam, huruf ha. Allah itu tidak sempurna sampai ke makhrajnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika sebut he ya, saya pantang juga, bukan pantang lah. Saya rasa rimas bila dengar orang baca Bismillahirrahmanirrahim. He. Ya sebenarnya kalau kita teliti pada huruf hijaiyah ya, sahabat-sahabat tuan-tuan sekalian, bila huruf hijaiyah dia tak boleh sebut alif kasrah, ba kasrah, b ya kasrah, ya sampai ya lah. Bagi contoh kalau ha kasrah, he, la kasrah, le. Ini orang mana baca begitu? Adakah orang Pahang? Adakah orang Kedah? Orang Kedah sebut mim sebenarnya ma, ya, wa ma umiru ila. Haju tak sedap memang tak sedap lah. Kemudian kalau sebelah pantai timur ma, wa ma umiru illa, lihat dia terbuka sikit. Yang betulnya mana? Bismillah. Orang Melaka dengan dari 9. Tak betul juga. Orang juga bismillah. Akhir sekali kha jadi apa? Buku had. Apa buku had? Hudud ke buku apa? Alah, tak apalah. Tak ingat kat kita, pesan sikit pun tak boleh beli. Buku apa? Buku had. Had apa dia had? Kita ingat buku hudud. Buku apa? Orang punya buku khat. Buku tulisan khat tu dia sebut had. Akhirnya kita beli, nak beli buku tak kerti. Masa tu zaman nak dapat handphone susah. Lepas tu dia kata nak putus kawan lah. Tak apalah, tak ingat kat kita. Bukan tak ingat, masalah kamu sebut makhraj tak betul jadi lain. Buku had, ingat buku hudud. Hudud apa nak ada buku khas begitu? Hudud imra'ah ke hudud apa? Sebutlah. Baik tuan-tuan sekalian. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik kita terus ya. Bab kedua. Inilah kita masuk kesalahan ayat. Tadi sebut Ar-Rahmanir-Rahim. Kita sebutnya bab kedua, nak ringkaskan. InsyaAllah dalam beberapa minit lagi saya cuba berhentilah. Tuan-tuan dah mungkin nampak dia tarik dan sebagainya. Kemudian tengok bab kedua, kesalahan dalam ayat. Ya, membaca huruf lam dengan qalqalah. Tadi huruf ra saya sebut dah kan. Ra, ha, ya, mim dan sebagainya. Kita tengok pada huruf berikutnya, iaitu membaca huruf lam dengan qalqalah. Qalqalah ni kalau kita waqaf wasal tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Tapi bila kita waqaf, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Ra. Alham. Alham. Bismillahirrahmanirrahim. Ilham tak apa. Tapi bila kita baca alham, sama ada alham, alham, dia tersangkut. Mesti betul yang alham. Tapi bagaimana? Ada yang kita tersasul. Bukan kata jahil, bukan tak erti. Tersasul. Tambah-tambah tak pernah jadi imam. Imam tak ada pula. Dia naik-naik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lepas tu orang kata kenapa alham? Alhantam. Sebab apa? Sebab dah baca gelabah. Satu. Yang kedua bila dah gelabah, hak tak betul tu dia keluar daripada hak betul. Betul tak? Kuliah tu puas nak pusing tak habis. Betul. Tabat yada abil habi wa tab ma aghna'ahu ma anhu. Terbalik boleh. Ma aghna anhu maluhu, ma aghna'ahu ma anhu, ma aghna anhu. Bila kau pernah baca begitu? Dia bertukar tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kaki bergoyang jadi imam. Bila begitu keadaan dia boleh jadi macam-macam situasi. Kemudian alham, jangan sebut alham. Alham itu qalqalahnya. Kemudian menebalkan huruf, membaca bacaan kasar pada huruf lam. Al, jangan ya. Huruf yang lembut. Al ya. Kemudian membaca huruf ha dengan tebal pada kalimah ham. Alham. Tentu jaga ya. Ini sebagai teori saja. Ini yang masalah.
Klinik Fatihah banyak orang sedap dengar. Ya, sedap dengar. Sebab apa? Kita menyebut kesalahan. Tetapi kesalahan tu ada pada diri kita. Siapa nak menilai bacaan kita? Mungkin isteri kat rumah. Kalau isteri pula suami kat rumah. Sebab tu bila kelas saya kita baliklah jadi imam dengan isteri, dengan anak-anak. Yang isteri pula yang dah belajar tu, yang sampai ke tahap taranum dah, baliklah baca di rumah. Masuk dalam bilik tu, buat suspense sikit lah. Tutup pintu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Biar suami dia kata, mak tak tutup kaset kat atas tu. Padahal mak yang baca. Biar pasal begitu. Sama juga suami. Ayah tak tutup kaset ke? Kita nak makan nasi. Ayah yang baca Quran. Biar jadi macam tu ya. Buat suspend. Bagi supaya kita tu dah baca betul, boleh jadi imam di rumah ya. Jangan anggap kata dulu iyyaka na'budu wa iyya. Ya, sebenarnya dia terpengaruh banyak hal ya tuan-tuan ya. Baik, sambung sikit. Yang kelima disebut membaca dengan ikhtilas. Iaitu dhammah tidak disempurnakan sebutannya dengan tidak sempurna sebutannya, tidak muncungkan sedikit bibir mulut depannya. Pada huruf dia tak muncul mulut. Contohnya alhamdu, pada dal tu dhammahkan sikit ya. Alhamdu. Sebenarnya kita boleh, dia 7 ayat, kita bulat setiap kalimah tu. Apa yang berlaku? Ini dipotong setiap huruf dan kalimah lah ni. Dicongkilkan kesilapan dan kesalahan. Maka dia sebut, dia tak sebut du. Kalau du na'budu, tak makan tak apa, jangan hina. Sebab sebut budu lah Quran. Betul tak? Du, jangan sebut du. Du. Sebab tu dalam bab ni kalau tuan-tuan mengaji sampai ke tajwid ya, sampai hukum ishmam. Tak ishmam? Ishmam disebut ta'manna ala Yusuf. Ayat tu disebut apa? Ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Apa sebut itu? Wahai bapa kami. Dia ada kaitan dengan, adalah ulama kata kaitan dengan tafsirnya. Bila sebut ishmam, muncul mulut. Ya, du tadi muncul mulut sebab dia memang baris depan, muncul mulut. Du. La kala ta'man tak ada kena-mengena. Tapi dalam kaedah gharib Hafs dan Asim kena muncul mulut. Dikatakan juga ada kaitan dengan tafsirnya. Bila anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam, anak dia tiba-tiba tengah-tengah duk bincang lah ayah, pasal apa kamu ni, tengah-tengah sebut kamu ni sayang sekian-sekian, Nabi Yusuf masuk. Abana malaka la ta'man, dia tengah mari dah tu. Jadi cerita lebih kurang begitulah. Maksud dia tengah-tengah dia sebut tu, Nabi Yusuf masuk. Ayah sebab apa sayang dia sangat. Jadi katanya dikaitkan dengan tafsir jugalah. Wallahu a'lam. Sebab apa guru kita ambil begitu. Akhirnya jadilah gharib hazab, benda yang pelik kena baca begitu. Tak muncul boleh ke? Tak heran pun orang bukan perasan. Tapi kalau na'budu, du itu tak dimuncul orang tahu. Kalau du na'budu, ni dia orang Kelantan sebab tak mau sebut budu. Dia tak mau buang budu, dia nak baca juga. Na'budu budu muncul mulut. Kemudian tengok lagi tuan-tuan. Tu huruf muncul ya. Kemudian 6 tu membaca huruf lam pada kalimah Allah itu dengan sebutan yang seakan-akan taklil. Macam saya sebut tadi lah. Bila taklil ada keadaan dia, kalau kita baca ada wadduha wal-laili idza saja. Qiraat lain ada. Qiraat kita tak ada. Tapi kalau kita bila salah ya tuan-tuan. Kemudian 7 membaca huruf lam kalimah Allah itu dengan sebutan yang kasar dan lorat-lorat tertentu.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma tu campur suara gigi sikit. Akhirnya tuan-tuan, makmum di belakang, kalau tarawih macam ni kita setakat malam ni je lah. Cukup. Kalau pergi kedai pun kedai ni setakat hari ni lah masak apa macam ni. Dia pun nak bagi sedap, tuang Ajinomoto banyak sikit padam muka kita. Tu kalau kedai lah. Dan kalau Fatihah, kalau Quran, imam baca tak betul tuan-tuan. Dia tak boleh macam perbaiki dengan Ajinomoto ya. Dia kena talaqi. Kemudian ditambah lagi tidak menjelaskan sebutan huruf ha pada kalimah itu, dan sembilannya tidak mentafkhimkan, menebalkan huruf ra pada Rabbil Alamin. Kemudian 10-nya membaca huruf lam dengan qalqalah pada kalimah al-alamin, Rabbil Alamin. Biasa kan anak-anak kita lah, kalau tuan-tuan tidak begitu. Saya yakin 100%. Bila alamin, Ustaz sebut pada anak kami dulu. Pada kami dulu pun anak-anak juga. Betul tak? Bukan tuan-tuan lah, orang lain. Anak-anak bila alamin. Jangan jaga sikit. Bila. Susah sangat nak sebut? Tak susah ya? Bila. Jangan sebut bila. Ada sikit. Sebab tu kadang-kadang orang tanya, Imam Mekah baca boleh? Hai, duk tiru apa salah orang. Imam sampai alim begitu satu dunia pun tuan-tuan. Ustaz ni alim pada imam tu berkali. Marah pula kat kita. Bukan tuan-tuan ya. Kadang-kadang saya nak perbetulkan keadaan lah. Kita tak tegur imam, mana-mana imam. Tapi tuan-tuan meniru imam itu, bila kita salah, tuan-tuan salahkan kita balik. Betul begitu. Sebab apa? Kadang-kadang bacaan dia mengikut logat. Logat ni maksudnya kita duduk di sekitar orang Kedah, dia cakap wama. Betul Kalau duduk sampai orang Perak, koma. Wama juga. Bila masuk sebelah Pantai Timur, wama. Ma gimana ma? Wama umiru illa liya'budullah. Budu tak jagalah. Kemudian masuk sebelah Pantai Timur, billahi wa bil yaumil akhir. Dia masuk begitu juga. Selatan ya. Kemudian lughat. Begitu juga orang Arab. Lughat begitu juga. Sebab tu sampai saya pernah ikut belakang makmum, belakang imam jadi makmum. Akhirnya makmum tu baca macam mana? Imam tu Ihdinas siratal mustaqim. Baqaf jadi ga. Mustaqim tuan-tuan. Idza gaa nasrullahi wal fath. Ya. Mesti idza gaa. Pernah berlaku depan saya. Orang Saudi sebelah Yaman dan sebagainya, Habib ada sebelah-sebelah sana tu, mustaqim. Jangan tanyalah, kita kena marah. Ya. Saya ikut satu Habib, tak payah sebut Habib, tuan-tuan pandang serong ya. Dia sebab dia waqi', dia cakap qulta yakni kamu kata apa? Qulta. Qaf ya. Dia tak kata gulta. Tetapi bila dia baca Quran terlajak. Sebab biasa cakap mustaqim, guleh. Dia pun mustaqim. Saya tanyalah anak murid dia yang taksub tu. Saya kata, Syekh baca betul tadi mustaqim. Tak ada qiraat baca begitu. Syekh Halim, jangan tegur. Syekh tahu ni, hantar tegur ni. Syekh tahu pula tu. Inilah nak masuk tarikat, masuklah tarikat yang betul, tarikat Allah, highway Allah tu. Itu yang betul. Ya. Bila masuk highway Allah, jangan tengok ke kanan, cepat. Allah suruh cepat. Fastabiqul khairat. Itu highway Allah. Pilih cepat, ambil hak baik je, Orang sebelah jangan perhatilah. Ini kita kalau bazar Ramadan ke bazar apa tu, masuk juga. Tengok pula hak buka aurat ke apa ke, lagi lama sikit tengok. Betul tak? Ada pula fanfare ke apa, masuk juga. Ni syubhat lah tu tuan-tuan. Bila syubhat, dia makan yakul hasanat. Orang syubhat ni dia makan baik habis. Dia tinggal hak buruk. Ya, sebab tu dia tak bagi syubhat. Tengok lari masuk highway Allah. Cepat-cepat. Jangan perhati, jangan peduli orang. Orang tak nak buat sudah, aku nak sembahyang sunat buat. Aku nak puasa buat, aku nak berjalan nak baca Quran buat, aku nak talaqi buat. Semua cepat supaya apa? Duduk landasan highway Allah. Serik je, jangan perhatilah orang sebelah. Cepat untuk kebaikan, fastabiqul khairat. Tapi untuk kejahatan tepi. Nak masuk tarekat pun jangan. Masuk tarekat boleh.
Sebab apa tarekat tu ada wirid ya hana kat aku pun masuk. Sampai anak-anak buat ya hana boleh. Alhamdulillah lah daripada boleh. Ku nyanyi kerana bersedih. Jangan tuan-tuan. Boleh yang tu ramai daripada ya hana teruklah. Kerana alhamdulillah dia berubah zaman itu sampai ya hana. Tapi kena tahu sejarah dia juga. Sampai di telinga saya orang kata tu ada pernah dipujikan Ayatullah Khamenei menyanyikan lagu tu. Jaga-jagalah tuan-tuan ya. Pilih tarekat yang baik, kerana tarekat ada yang sesat, yang betul dan sebagainya. Malam berita beritahu 80 rumah ke apa JAKIM tangkap pula. Rupanya Arkam masih berkembang lagi ajaran sesat itu. Wallahu a'lam. Tarekat ni tuan-tuan. Malaysia ni masuk banyak orang Malaysia ala tarekat. Ya, maksudnya bagus landasan tapi straight. Ikut apa yang Allah Taala tetapkanlah. Ya, cari guru-guru yang betul-betul lah. Sebab apa ada tarekat yang sesat. Tak nafilah. Ni nak baca bab Fatihah sikit lagi. Saya ambil 5-10 minit lagi. Tengok seterusnya bab yang ketiga, iaitu kita tengok pada ayat yang ketiga ya, iaitu Maliki Yaumiddin. Menyebut huruf mim dalam kalimah mim dengan sebutan kasar ma ataupun me, terlalu imalahkan dia. Menyebut huruf mim tu kalimah dengan sebutan yang hampir kepada imalah yang tebal. Me. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Oleh kerana me itu terlalu melampau, maka me itu dikira salah. Sebab terlalu imalah. Imalah ya. Tetapi bacaan itu batal ke solat? Orang tanyalah batal ke solat? Tak. Hatta baca tajwid tak tepat itu pun boleh dimaafkan lagi. Kalau ikut hukum fiqh. Tapi ikut hukum ahli-ahli qurra, macam kita lah salah bersiap, pakai kopiah serban cantik, pakai seluar pendek ya, hukum kita dia ni buang terbiak sungguh, kita marah anak kita. Bagi orang yang dalam bidang itu dia marah. Orang yang dalam bidang qiraat, orang bidang ilmu tajwid, dia salah. Sebab itu nak pilih imam tu pastikan dia baca betul. Pastikan dia itu sama-sama semua lengkap. Akhirnya kalau macam kaedah kita baca dalam memilih seorang imam itu, teori-teori dalam Syafi'i pun ada sebut dalam tu, sampai ke tahap rupa pun dikira. Kalau dia sama-sama hidung mancung, dah sama handsome, dah janggut ada panjang berapa urat, rupanya janggut dia sikit, ambil banyak janggut. Oh sampai begitu tuan-tuan. Tak nak begitu panjang sangat. Baik, terus lagi. Menyebut huruf mim, kemudian memanjangkan huruf lin ya, waw tu pada kalimah yaw. Maliki yaumiddin. Setengah orang nak sebut yaw tu cukup susah. Padahal yaumiddin, yaumiddin. Tak perlu yaw ya, jangan susah sangat. Kalau dulu dalam iklan TV puyau jangan tu puyau. Yaw, jangan samakan kalimah itu. Itu bahasa lain. Yaw, lembut ya. Kemudian tidak memuncungkan bibir mulut pada sebut huruf waw. Iaitu huruf waw kerana ia tidak sempurna jika tidak dimuncungkan dua bibir mulut. Macam tak manna tadi diismam sekarang saja. Umpama sebut waw. Tapi kalau waw wajib du, ya, dhammah ataupun waw, ya. Tapi kalau kita tak sebut, kita sebut contohnya tak mana, kita tak sebut, orang tak perasan sebab dia baris di atas tapi tiba kena muncung mulut. Sampai ulama kata kalau nak betulkan muncung tu umpama kita mencium, tercium, janganlah salah faham. Cium di sini muncung umpama kita sayang anak kita tu, letak mulut kita macam tu. Bila begitu sampai bab talaqi apa jadi tuan-tuan? Orang perempuan dia malulah. La ta'manna. Sampai tak mana dia ambil buku tu. Dah kita muncul macam cium, dia malu. Tak apa ustazah, saya parti belah lain. Buat bagi betul. Tengoklah cermin mu tak apa. Nak cerita kata budu tadi tu na'budu. Okey, baik. Seterusnya menyebut huruf dal yang tidak bertasydid, middin jadi middin
hampir kepada ta. Banyak saya dengar juga middin, middin, dia matikan di atas ta, kemudian dia jadi dal. Middin, padahal middin, middin, dia matikan ta lu baru dal. Biasa jadi tidak sekata dalam memanjangkan mad arid li sukun. Keseronok kadang-kadang alhamdulillah rabbil alamin. Oh panjang. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tuan-tuan sekalian. Ataupun panjang semua sampai waladhdallin nafan habis. Waladhdallin. Tuan-tuan, ada juga begitu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak jaga lagu dia. Yang lain pendek dua sampai situ 4. Itu salah ya. Memanjang ketidakseimbangan pada arid li sukunnya. Apa arid li sukun? Iaitu 2 4 6. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 Kemudian waqaf pada huruf nun dengan tidak mendengungkannya. Nasta'in. Ada yang sampai melampau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedapnya dia baca. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai bunyi berdengung panjang. Sampai jadi 2 harakat. Itu salah tuan-tuan. Dia sekadar bunyi dengung je. Ain. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Tuan-tuan nak balik dah boleh. Masa dah cukup orang kali. Baik, saya ringkaskan ya. Kemudian kesalahan yang seterusnya, tuan-tuan, iyyaka na'budu, biasa berlaku tu iya, kita tak sebut iya, hilang kepada sabdu dia. Maksudnya iyyaka na'budu. Kemudian iyyaka na'budu wa na'bu, jangan na'bu. Kemudian ain, ain tu yang biasanya nasta'i, ai, jangan sebut nasta'in. Nasta'in. Itu orang baru balik umrah jadi imam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru balik umrah boleh. Kalau dah lama balik, betulkan balik tajwid ya. Nasta'in, nasta'in. Supaya kita boleh sampai boleh pegang hidung. Nasta'in, ain. Boleh ya? Itu memang susah. Itu memang susah. Sampai kawan saya sampai habis mengaji pun balik tak payah dah. Aku malas dah talaqi sebab huruf nasta'in je. Aku malas dah mengaji. Dan sekali habis mengaji kat Mesir balik hari ni pun nasta'in. Cuba tutup hidung. Nak betul hak dulu juga. Kita gurau lah. Ya, sebab mengaji sekali. Okey, seterusnya sambung seterusnya cepat sikit. Yang seterusnya pada kesalahan ayat 7 iaitu sirata. Ishmamkan sirata, boleh baca dua ya. Sebab tu ada qiraat bila sab'ata ahruf turun tu ada baca sira, ada baca sira. Makna sama. Tapi huruf sama banyak, beza pada perkataan itu. Tulisan sad dengan sin. Ya, akhirnya sira. Jangan baca sira. Kita qiraat kita baca si ya, jangan baca si. Si, sa, si. Kita latih ya. Si. Biasa ishmamkan, memucungkan bibir mulut ketika menyebutkan huruf sad. Si. Tak berapa nak tepat takrif tu ya. Si. Tak ada sui. Nanti mucung macam takrif ni tak berapa tepat. Saya pun ambil orang juga. Akhirnya takut jadi tertuan. Dia kata mucungkan bibir mulut bila sebut huruf sad dia pun sui. Akhirnya sui. Tak boleh lah kalau sui ya. Kalau sui salah. Jadi kuih kasui ya. Si. Kemudian ra. Sira. Huruf itba' belaka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sira ya, sirata. Ustaz sedaplah sebut tak bacalah sembahyang. Baca sembahyang salah juga. Sirata. Betul lah. Dia janji dia nafikan balik. Dia betulkan balik. Menyebabkan huruf ra yang berbaris fathah tadi menjadi tebal. Ya.
melampau seolah-olah hampir kepada dhammah. Sira. Itu yang salah. Dia sebenarnya nak sebut ra. Sira. Sebab dia biasa macam takrif awal tu, muncungkan mulut bila jumpa huruf tebal. Itu salah tuan-tuan. Sira, ra. Dia tak ada ra. Saya ada seorang, dia mengajar banyak. Ra ni tuan-tuan mudah ni nak tebal. Muncung mulut. Ra. Tu ajar budak-budak boleh lah. Macam orang hantar seorang ustaz untuk mengajar Husayi. Ni saya cerita je. Saya tak ikut pengikut dia dah. Cerita dia Husayi masuk Islam, Jakim bagi seorang ustazah mengajar dia. Dia kata kecewa juga sebab apa? Ustazah tadi pun dia kata siratal lazi. Dia kata apa beza zal dengan zal? Sama je. Tu tulisan beza. Boleh ustazah tu jawab macam tu, lepas tu dia tak belajar dah. Tu Husayi lah. Cerita sebab tuan-tuan kenal. Banyak lagi orang macam tu ya. Sebab orang baru masuk Islam nak belajar Quran. Kemudian ra tak perlu muncul mulut ya. Ra ya. Ra. Kemudian alladhi mendebarkan lam dalam kalimah alladhi. Allah salah Allah. Tuan-tuan sedia maklum ya. Membaca dengan qalqalah pada huruf an'am itu biasa. An'amta alaihim, termasuklah kalau kita pergi Mekah terdengar juga kan Imam Mekah baca kan. Siratal ladzina an'amta. Tersasul sebenarnya. Dia tak niat nak jadi qalqalah. Tapi orang jaga tajwid ni, Imam Mekah. Okay, sebab ustaz mengajar dulu dia terpengaruh juga. Sebenarnya kita jangan anggaplah apa yang dia baca tu semuanya salah, tidak ya. Cuma ketersasulan kebiasaan berlaku. Mustaqim, musta'im biasa. Kemudian dia baca an'am siratal ladzina an'amta alaihim. Dengar ya. Kalau pergi Mekah lah, sini pun ada juga. Kemudian sambung lagi membaca izhar halqi dan izhar syafawi, iaitu dengan memutuskan bacaan seperti saktah. Ya, izhar dinas siratal mustaqim, tak payah saktah. Ihdi. Kalau orang tua kata payah sangat, umpama kita marah, budak ni ihdinas siratal, sambil-sambil je boleh belajar Quran tu. Ya, sama juga dia kata kalau belajar huruf apa, dia kata bunyi seperti apa iti'asa, contohlah kan, sambil-sambil belajar aja bunyi macam tu. Kemudian tuan-tuan sekalian, membaca dengan seolah-olah bertasydid pada huruf ain, an'amta, kemudian tidak membaca kasrah pada alaihim. Hak tu hilang. Ada jadi begitu alaihim, jangan alaihim. Kebiasaan tersasul lah banyak. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dia tak perasan rupanya him. Dia tak perhalusi sebutan dia. Dia hanya meniru bacaan tapi tak meniru sebutan. Lafaz makharijul huruf. Kemudian tidak membaca kasrah dengan alaihim tadi contohnya. Kemudian tidak menebalkan ghain. Ghairi. Itu biasa begitu ya tuan-tuan. Ya, begitu juga ghain. Ghairi maghdu. Jangan jangan dah dot tebal dia kata muncul mulut. Tak ada huruf tidak muncul mulut selagi tak berdhammah. Maghdu. Jangan dua kali muncul lah, penat situ. Jadi kaedah tu tak tepat tuan-tuan ya. Jadi maghdu tu jadi maghdu tu. Dah tu kata muncul mulut. Huruf dot tu. Dia pun maghdu. Yang hak betul pula dia tak belajar. Contohnya yash'uru. Ya. Sebenarnya yash'urun tu satu dhammah, satu dhammah. Dua-dua kena muncul. Kita tunggu je hak run. Betul yash'urun. Ulama kata tak apalah sebab hampir sama baris. Tetapi ulama yang syadid, yang menjaga huruf, menjaga baris, yash'urun. Dia tak jadi yash'uru, tak jadi kan? Tapi kena biasalah. Yash'urun. Dua kali.
Macam tadi maghdu, dua kali tak pasal-pasal. Padahal maghdu tak ada pula nak kena sampai maghdu dua kali. Baik sesuan, yang seterusnya menambahkan huruf mim dalam kalimah maghdu, salah ya. Kemudian tidak jelas dalam menyebut izhar alaihim, mim tu kalimah him, waladdallin menambahkan dad istitalah, walabbo mengaji tinggi juga tapi walabbo juga. Sebab apa? Latihan. Walabbo ada, saya bagi contohlah, ada sebut walabbo, dia nak istitalah, dia terbunyi di situ tuan-tuan. Saya bukan reka tapi betul. Akhirnya dia dah berhenti imam dah sekarang. Bukan sebab hak tu, tapi sebab umur dah pencin kali. Ini bukan bagi contoh. Contoh ni hak betul pula, silap kebetulannya. Tapi dia sebut apa? Saya heran bin ajaib, pelik. Aku tak pernah dengar pula orang Arab baca rupanya dan istitalah dia bunyi pada suara. Sebenarnya istitalah pada huruf. Waladdallin, bukan dia tambah istitalah bukan pada suara. Dia salah faham di takrif itu. Akhirnya dia pun mengaku memang saya salah, ya, minta maaf. Kemudian untuk sekalian, sebelum saya berhenti, bab amin ni pun dia bergaduh juga. Amin nak panjang berapa lama, ya, amin dah waladdallin ni nak amin. Tengok tuan-tuan pada situ, isba' dia ada 4 kaedah aja ulama buat, iaitu isba' pada badal, 6 pada arid, ya, amin, boleh juga 2 harakat, amin, 2 6, 2 di a, ma'rid sukun 6. Mak lazim amin, 2 harakat, 6 harakat, wajiblah memang lazim 2 6. Kemudian tashil pada badal, amin, ya, amin, dia sebut sikit je, amin, min 6 harakat, dia tashilkan. Lepas tu yang lain sebut amin. Apa hukum dia tuan-tuan? Orang sebut amin. Kalau kita tak belajar, kita kata orang itu bodoh, tak mengaji, jahil, tak sedar diri. Oh, sedap kita hukum dia kan. Sebenarnya orang yang buat begitu mungkin dia mengaji. Ya, amin. Macam kita sembahyang lah. Hari ni ustaz sapu muka, ustaz tak sapu muka. Sebab hari ni tak sapu pula? Sebab saya mengaji. Kita saya tak mengaji, saya sapu muka lah. Sebab apa? Ya, kalau kita tengok dalam kitab pun dia kata sapu muka tu tak jadi. Dan Syafi'i pun tak kata tak sapu muka kan. Dan Syafi'iyah di bawah-bawah tu dia kata sapu muka. Khilaf tuan-tuan. Oleh kerana ramai sapu muka, jadi kita pun sapu sebab menggunakan dalil itu. Tapi kalau orang tak sapu tu jangan kata salah, sebab dia kata saya belajar pun di sisi Syafi'i tak sebut sapu muka pun. Syafi'iyah, orang yang di bawah Syafi'i tu, dia kata sapu muka. Sebab apa? Nabi sembahyang itu dia berdalil, pagi itu hujan, Nabi sujud-sujud, di dahi dia ada pasir. Lalu hari itu Nabi bagi salam, dia sapu pasir. Dengan dalil itu menjadikan sapu muka. Kemudian begitu juga amin tadi, amin. Kita kata kalau dia tak belajar, boleh dia tak kata begitu. Kalau saya belajar, saya sebut pendek. Sebenarnya amin, adakah dia ayat Al-Quran? Ya, hukum dia mudah je. Adakah dia ayat Al-Quran? Kalau bukan ayat Al-Quran, dia nak amin pendek pun suka dia lah. Sebab tu imam lama dulu, Imam Masjid Haram, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kita ni bila dia amin, amin, kita terberhenti, tersentak situ kan, maka amin. Imam ni macam mana ni? Kita pun balik kaji rupanya aku yang jahil, imam tu yang betul.
Rupanya oleh kerana bukan ayat Al-Quran, ikut suka lah nak amin panjang mana pun. Ya, dia nak buat 6 kena 2 ke 6 ke 6 sama 6 kali 6 pun ikut suka lah. Lepas last sekali dia nak buat pendek, tak ada mat langsung amin, boleh. Sebab apa? Dia sekadar mengaminkan doa itu, tapi bukan ayat Al-Quran. Tapi kalau waladhdallin jangan tak buat tuan-tuan. Waladhdallin, ustaz kata boleh, hak ni pun ada mat lazim juga, dia pun waladhdallin amin. Tak boleh, itu jadi haram. Sebab ma'rid li sukun, apa mat lazim kalimi tidak ada khilaf, semua qiraat baca 6 harakat. Waladhdallin. Boleh tuan-tuan? Boleh. Nak amin pendek pun dah boleh lepas ni. Kalau tarawih tu mungkin tak ramai dalam nak amin sebab saya kata begitu kan. Boleh tuan-tuan, pendek boleh, panjang boleh. Supaya kita tak berlaku kekeliruan dan pergaduhan sama-sama kita disebabkan amin sahaja. Bukan kira bila duduk sama-sama kita kan, yang tak berapa pandai ilmu saya lah khususnya, sentiasa bertanya kan, kaji tidak? Itu sebab kita tak dapat keputusan. Tapi kalau bertanya di samping kita belajar, Allah akan buka jalan, buka mudah aja. Allah akan permudahkan urusan kita. InsyaAllah saya rasa dah pukul 8. Tadi disebut pukul sebelum 8 kan, saya minta maaf banyak-banyak lah. Ini dah pukul 8. Saya baca, tuan-tuan cuba ikut ya. Nak baca juga kan? Ya, ataupun tuan-tuan baca saya dengar sebelum. Ya. Kita sajalah bincang pagi-pagi ni supaya sebelum kita sarapan dapat juga kita kongsi-kongsi. Mudah tuan-tuan. Tak apalah, Fatihah tuan-tuan ingat kan? Ingat tak apa, kita takut tak ingat. Okey, tak apa, kita cuba baca. Tuan-tuan nak pilih lagu apa? Lagu pun boleh pilih tuan-tuan. Bukan setakat kita pilih apa. Kadang-kadang kita hanya pilih lagu Siti Nurhaliza. Keluarlah lagu apa? Cindai lah. Akhir sekali marhaban ya Nurul Aini. Lagu cindai. Sebab tak asuk sangat dengan lagu tu. Akhirnya tak apa nak ada dah sekarang ni. Kalau dulu sampai krepek mawi, bohong punya cerita. Sebab apa? Tak asuk sangat dengan nama tu. Sebab dia promosi lebih. Tengok Fatihah tu tuan-tuan. Nak pilih lagu apa? Lagu ada 7 je. Jangan ambil Rockby susah sikit. Lagu orang tua-tua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rockby. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Ayub baca Rockby. Kalau Sudais, Ras. Kalau apa Syuraim, Ras juga. Kalau apa Sa'dul Ghamidi, macam-macam, ada Ras, ada Nahwan, ada Zikah. Kalau apa Masyari, biasanya Nahwan. Maka kita pilih Nahwan lah. Sebab tuan-tuan pun suka berdengung dia tu kan. Kita baca insya-Allah. Kita cuba ras dulu. Ras ni dia pederas sikit, dia kasar sikit. Ya, cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba tuan-tuan. Muslimat pun boleh, dalam bab mengaji ni boleh. Ya, kita bukan nak dengar kata urat, tidak ya. Ini bab belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ada yang tercuri nafas. Okey, baik. Kita cuba bacaan Taranum yang kedua, iaitu Taranum Nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Okey, contoh yang ketiga, Taranum Hijaz ya. Macam mana Hijaz? Contohlah. Tuan-tuan boleh balik buatlah. Okay, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Cukuplah 3 tu ya. Dia ada 7. Nanti baca semua pula, nanti tuan-tuan tak sempat ingat. Dia susah. Ya? Bila kita lalui itu, insya-Allah dia lekatlah ya. Tapi kena banyak mujahadah lagi lah. Berjuang untuk mencari ilmu Allah Ta'ala. Saya rasa setakat itu saja pertemuan kita pada pagi ini. Ya. 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 Ar-Rahmanir Rahim. Yang orang yang pertama tadi saya Ya. Jadi tuan-tuan yang nak rehat boleh lah. Ya. Dia begini ya. Saya ditegur. Ditegur ni dalam bentuk satu suasana yang berilmiah lah, ilmu. Seorang hafiz di Indonesia, tapi akhlaknya mulia sangat. Dia datang kat saya, ustaz, apa wattaba'u ma tatlu syayatin ala, sampai habis ayat tu, sampai apa fa, saya terbaca selalu baca wa, sebenarnya fa. Ustaz dengar saya baca ya, saya pun dengarlah dia bacalah apa sampai fa tu. Contohnya kalau fastabiqul khairat, saya duk baca wastabiqul khairat, contohlah. Jadi itu yang betul ke ataupun wow yang betul? Saya kata fa betul. Tak apalah. Ustaz perasan tak ustaz baca tadi apa macam fa ke wow ustaz baca? Saya tak perasan lah. Oh jadi saya sebut apa tadi? Saya dengar macam wah aja ustaz sebut. Oh salah saya. Jadi kita tak terasa dia tu nak tegur ataupun dia nak baiki diri dia. Jadi itu kaedah tegur lah, kaedah. Kadang-kadang orang tak boleh terima. Satu lagi teguran datang juga bila kita di depan ni memang orang nampak. Hantar ni nak bagi tahu sikit boleh. Kita keluar je. Hantar baca tadi nak dengar baca ton, hantar keluar angin mahmus. Ton. Mana boleh ton? Po. Lepas tu saya bacalah. Cuba dengar baliklah. Siratal ladzi. Sekarang betul lah tadi hantar nak jaga lagu sangat. Oh dia nak kata kat kita pula. Dia tegur sampai ini macam ambil pisau ketuk kepala lah. Jadi tuan-tuan, dua keadaan itu kita ambil jalan tengah ya. Kedua-duanya betul. Cuma situasi kita menegur tu, kalau saya orang luar tak boleh tegur kawasan ni. Dia kena orang sini juga. Ya, orang luar tegur imam sini, dia berbuat kepincangan di satu kawasan. Akhirnya kawasan tu rosak, imam itu disebabkan orang luar yang membinasakan dia, tak boleh pecah belah. Dia kena orang kawasan dia juga. Jadi saya pun serba salah bila dengar begitu bacaan, tapi dia rasa dia betul. Rahmanir Rahim. Lepas tu kita sambung lagi lepas 8 tu kita buat. Orang lain kata baca hak kedua tu baguslah. Hak awal tu baca, dia duk rasa dia betul juga. Susah. Ya, susah sebab apa? Orang ni keegoan dia terlalu tinggi. Meletak label tinggi macam saya lah, mungkin ego tinggi. Dah habis kursus ni baca saya paling hebat lah. Tak boleh tegur lah. Tuan-tuan kata ustaz baca tadi salah. Allah, salah pula. Salah kat mana? Awak baca kitab ni, buka kitab ni, esok saya buat kitab Arab. Oh, kononnya kita tu hebat lah. Sebenarnya bukan perlu buat kitab, bukan perlu dicerita kitab apa ke. Cara keimanannya kita baca tu untuk siapa dan kerana siapa.
Kalau kerana Allah, kita lapangkan dada kita, kita tolonglah kata sekiranya saya salah, betulkanlah. Dan kalau saya salah, saya akan cuba talaki lagi, memperbaiki keadaan saya. Sepatutnya begitulah. Tapi situasi sekarang, bila kita dah jadi guru, kita rasa kita hebat. Saya kata pada diri saya, bukan tuan-tuan perempuan, bila kita rasa hebat, orang tegur kita, kita tak boleh terima. Akhirnya kita menyalahkan orang lain. Dan kita pun kalau dijemput tak nak datang lagi. Ya, tak nak datang sebab apa? Aku pula disalahkan. Ya, saya tak ambil pendekatan begitulah. Kalau orang tegur saya, alhamdulillah. Kalau tak tegur pun, mungkin aku betul. Tapi ala kullihannya, ya Allah, aku baca ni untuk ibadat. Kalau sekiranya salah, kau lah tegur aku. Aku masih menerokai ilmumu yang tak berhenti-berhenti lagi. Hari ini pun masih melangkah lagi ke mana nak pergi ni. Adakah masih betul ataupun masih salah? Kalau aku salah, ya Allah, tolonglah betul lidahku. Tolonglah betul, sebab aku ni ibadat. Masa kita, perjalanan kita, makan minum kita, cakap kita, sikat rambut kita, pakai baju, semua ibadat. Dan itu semua dipersoalkan. Tidak ada pun Allah akan soalkan. Semua setiap saat dan detik itu Allah tanya. Jadi biarlah bermanfaat, ya, bukan dengan benda yang mendatangkan lara dan lalai. Masuk tarikat wirid panjang-panjang, saya bukan apa, saya mesti lu masuk 5 jenis tarikat, rasai belaka. Tapi ada tarikat satu je yang tak suk pelik. Satu tarikat dia isap rokok. Tarikat saya sebutlah sebab dia Syekh Azhar kata sesat. Tarikat Ibrahimiyah. Dia duduk di Kelantan sekarang ni. Syekh dia tu Syekh apa, Syekh Fadil dia yang bawa. Bergaduh lah tu sana dulu. Syekh Arab kata tarikat tu sesat awalnya. Balik Malaysia masih berkembang lagi, Allahualam lah. Jadi tarikat itu saya bimbang apa-apa. Dia ambil grup dia semua isap rokok. Sambil dia wirid tu, mata duk tengok maksiat. Adil Imam ni pelakon yang paling teruk mesti. Ya. Arab apa yang pakai bikini je berlakon dengan dia. Dia duk tengok Allah. Terus kena duk wirid-wirid. Kata, yang kau wirid tu apa kau sebut? Dia tengok tu apa? Dia kata, kau makam lain lah, kau zibalah, sampah sarah. Oh, boleh jawab begitu Sebenarnya kita hina sangat kita, dia rasa. Bagi dia tu dah makam lain lah. Boleh tengok dah maksiat sebab wirid banyak. Ini hukum kira apa, tarikat mana dia ambil ni? Saya sesat berkali. Jadi dia sampai tahap tu. Kita sebut Allah pun sebenarnya hu tu, kalau kita sebut hu, kita alim serang mana pun, kalau sebut hu tu tak niat nama Allah, tak dapat pahala, tuan-tuan. Baik sebut Allah. Biasanya hu tu Allah tu disebut perlahan, keluar hu. Allah. Kalau bunyi hu, apa dia hore ke apa? Kalau hu tu dia tak niat, hu tu huwallahu alladhi arsala, huwa tu Allah, tak dapat pahala. Rugi, tuan-tuan. Lepas tu ambil pula perkataan tarikat bahasa-bahasa lain. Kading kardading kadahing dahing dah kading kardahing kadahing dah. Cari makna tak jumpa. Duk kading apa ni? Tak jumpa makna dia. Akhirnya mereka berwirid dengan bahasa makhluk lain, katanya kayu. Bunyi begitu, kading kardading kadahing dahing dah kading. Buat apa? Allah banyak lagi, la ilaha illallah banyak lagi, sebutlah tu. Tak boleh ni tarikat ni bagi, duk kira tarikat bagi juga. Banyak lagi hak tarikat sebenarnya Allah Al-Quran, ya. Untuk sekali saya setakat itulah perkongsian. Minta maaf kalau tersentuh diri tuan-tuan, dan saya minta maaf lah kekurangan dari saya. Nak prepare untuk Fatihah ni tuan-tuan panjang. Biasa saya buat kursus kadang-kadang sampai 4 ke 5 jam lah dengan guru-guru pendidikan Islam, baik daerah dan negeri, dekat sekolah negeri Selangor. Panjanglah perbincangannya tu, tapi ini nak diringkaskan cukup susah. Jadi tuan-tuan ni adalah orang yang hebat, insya-Allah bolehlah tambah lagi dia punya tambah lagi lah ilmu-ilmu bertalaqi. Wallahu a'lam. Ustaz ada ni boleh talaqi dengan dia. Sesaat itu dulu, segala persoalan pertanyaan kita bincang di luar lah. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang nak balik bersarapan dengan isteri bolehlah, dengan suami dan sebagainya. InsyaAllah disambung lagi kot selepas ni selok berapa, wallahu a'lam. Saya minta maaf dan akhir kata wassalamualaikum. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim lakum li wa lakum
wa li sa'ilil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.